Yes you did. Okay. Hai guys, kali ni kita nak pergi Formosa. Formosa. Hai guys, kali ni kita nak pergi Zoo Safari. Zoo Safari Formosa. Formosa. Yeay. Yeay. Nak tengok apa? Haiwan. Ada apa je dekat safari tu? Ada rusa, ada apa? Ada kuda, ada buaya, ada gajah, Wow. ada singa, ada cheetah. Wow. Ada. Okay, so dah sampai nanti kita sambung. Yeay. Martin. Hai, cakap. Cakap, hai guys, kita dah sampai. Malu. Hai. Apa? Apalah, tak malulah. Sini. Tawa. Abang pegang dia. Nak gambar? Duduk je lah. Duduk. Wah, burung. Mama. Digigit kau Martin. Ha, tahu lah kau. Ha, digigit. Cakap Hai. Ha. Ha. Boleh satu kamera lagi. Tu. Jom kita tengok elephant. Jom. Martin. Nak bagi makan gajah tak? Sekarang kita nak tunggu show 11 yang start pukul 10.45. Sekarang baru pukul 10.19. Adik, takut ke? Jom. Nampak? Ke sana. Adik. Hai. Elephants can be found from all over the world, but there are only two major species, the Asian and African. So in Malaysia, we have... Tepuk tangan.
of those guys, especially in Thailand. Because right over there have views and elephant safari with Timawak from Lichang. Weh, kombos. Ini okey. Pandai berenang lah. Dia pandai berenang. Dia berak ke? Tengok dia berak ke? So tadi kita baru lepas tengok elephant aquatic. Gajah tu boleh berenang tau. So gajah memang boleh berenang, cuma belalai dia mesti dekat atas air tu. Belalai dia function macam snorkeling tu. So atas badan dia boleh tenggelam sampai penuh, cuma dia punya belalai je mesti ke atas. So cara dia bernafas macam tu lah. Nice. So next kita kena tunggu truck. Tengah tunggu truck sekarang. Kita nak pergi tengok Nampak tak? safari. So memang kena beratur lah. Tu dah sampai. Tak boleh saya sentuh. Hai. Sila perkenalkan diri anda. So sekarang kita dah masuk dalam truck. Sekarang kita dah masuk dalam truck. Kita nak pergi tengok lion. Cepat kita nak tengok lion. Mana? Ni dek unta dek unta. Camel. Buaya ke? Jauh juga dia tadi ya, di atas sini. Usaha lah. Ini kat kampung banyak. Tak tengok pun tak apa. Kat kampung banyak yang tu. Tak tengok tak ada hal. Oh, baik bos. Baik.
Weh, jauh kan. Ni ha. Ni apa dah jadi tak ada. Dia pun tengok. Mana? Belah ni yang PSYTON. Oh, Python. Nama dia Black-headed. Dia jenis yang boleh makan ular berbisa sebab dia ada dia punya badan tu dia immune dengan toksin. Dengan bisa-bisa masuk dia boleh makan ular-ular yang berbisa tu. Ular makan ular. Jangan tutup. Nanti tutup. Nanti dia marah. Ni lah, setakat ni lah semua hidup kan. Paling dekat duduk dengan ular sawo sebelah sini. Oi. Bayangkan kalau tak ada cermin. Hidup. Kalau tak ada Tak tahu jadi ke tak. Sekali. Ini nama dia Northern Raccoon. Salah satu spesies. Nak explain pun tak pandai. So tengok je lah ni. So ni raccoon. Dia punya jangka hayat hidup dia 16 hingga 21 tahun je. Ni nama dia alligator snapping tetakan orang. Dia gigit dia sakit. Tak lepas tu. Dia gigit sakit.
Yang duk gaduh-gaduh malam tadi tu ni lah dia. Dia jenis macam ni. Dia ni kalau dia gigit kita kan, kalau nak lepas bunyi peti. Ada bunyi kilat boleh lepas. So orang sekarang dah pandai dah. Dia orang macam apa? Ketuk tin biskut tu. Bagi bunyi macam bunyi tin kan. Pasal dia jenis gigit tak lepas tau. Apa ni? Landak? Oh, ingat. Merkin. Mana Merkin? Merkin. Tak, Merkin. Dia tak ipo ni sebenarnya. Wah, Zia. Ui. Ni tortoise. Besarnya. Kakak. Kenapa ni lain? Hai. Hai. Aduh, tengok dia orang. Ikut dia orang. Boleh pegang tak? Dah pernah pegang? Pegang. Tak boleh sentuh. Jangan. Mana ada pegang? Gigi tajam. Kita pegang seberang dia. Besarnya. Dia suruh kau ke tepi lah. Dulu pun tak ada. Tu dia nampak orang rakam ni dia. Hai guys. Okay, apa tu? Cakap. Kakak sikit je. Jangan tolak. Cepatlah. Sikit je, cepat. Okey, bagai. Okey, dah. Abang cepat cakap. Apa tu? Tortoise. Okey. Pandainya kakak. Rasa apa? Busuk. Nanti basuh tangan, okey? Tak baju. Ada labi-labi. Ya. Labi-labi. Tu. Apa tu, dek? Labi-labi. Tak usik, ini tak usik. Busuk. Air dia busuk. Hitam. Dah, jom. Dia nak diri tapi tak boleh. Pulak. Pura-pura jugalah, bukan labi-labi lah. Itu landak. Kakak tak payah usik, busuk. Landak lah kakak. Okay, cakap. Sekarang kita tengah tengok landak. Cuba cakap. Alang. Tengok landak. Mana landak? Cepat tunjuk. Ya. Tu. Dekat bawah tu. Oh ni lagi. Tu nampak tu, landak tu. Lah. Dia besar. Cakap. Dia besar kan? Tapi dia tajam. Apa yang tajam? Duri dia. Okey. Okay, jom. Tu apa tu? Next. Jauh. Dia nak patut. Abang. Janganlah memanjat. Abang. Kalau tak ada cermin ni,
Mahal lagi. Ini kat kampung ada. Membuzin. Apa tu, Dek? Apa? Sekali depan. Siapa nak? Adik, dah, jom. Ho, ho. Akid. Dah, Zin, jom. Adik, jom. Jom. Dia buat apa? Jatuhkan. Dia dah buat excited kan, dia dah buat Dah ponek. Macam ni kita orang pakai ni pun. Terpaling ponek. Okey, senyum. Oh, nak pegang haiwan tapi tak boleh. Go, Zayan. Okey. Ambil gambar ramai. Jin, cepat. Dia cepatlah. Matin tu. Okey, 1, 2. Cepat. Cakap cepat. Cakaplah saya nak pegang ular ni. Cepat. Nak pegang ular ni. Ular tu. Kita pegang. Cakap kat kamera cepat. Saya pegang apa ni? Cepat. Pegang ular. Pegang ular. Hebatkan saya cakap. Hebatkan saya. Okey, dah. Jom. Okey, dah. Jom. Kakak nak dia nak gol. Boli. Okey, sepatah dua kata. Okey. Yelah, anak berani, ayah tak berani macam mana ni? Bahan. Mati, cepat. Jangan pegang. Cakap. Ni boleh. Dia tengok mati dia macam tu. Itulah. Ada gigit tangan kau. Elok. Jadi marah dia. Dia kata kalau bagi makan boleh. Sudah pagi makan carrot. Boleh. Dah, jom. Zara, jom next. Kalau dia datang, dia tak. Saya lompat dia jauh. Aduh, ya. Dia pernah ngalah. Tak, tadi bukan dekat sangka tu. Oh, ni lain. Dia tak datang ke orang ni. Macam yang dekat Mamang tu. Tapi barat. Tapi barat. Tak boleh. Ini betul kapibara yang on bukan. Itulah roti hijau. Amak. Babanya bukan gajah. Siapa dia? Tu hidung dia tu. Hai, Nek. Kita ambil orang kita letak kat mana ni? Kapibara. Hai otter.
Hello everybody, how are you? Apa khabar semua? Molly. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah dia. Pemeran kecil ya, nama dia adalah Molly. Okay, now, when we talk about otters here, actually around the world, there are about 30 species of otter, and in Malaysia, actually we have 4 species of them, and of the 4 species that we have in Malaysia, left-hand side, here come an animal with a body of a bear but a face of a cat. Ladies and gentlemen, this is the Asian bear cat, or also known as pinturung. Dalam puan inilah dia haiwan yang mempunyai badan seperti beruang tapi muka dia seperti kucing. Ini adalah Asian bear cat ataupun lebih dikenali sebagai pinturung. And when we talk about pinturung, actually they can be found in the jungle throughout this Southeast Asia. Reptiles. So we have Mr. Golan coming in with our green iguana, and we also have Mr. Man coming in with our Burmese albino python. So this is an interactive session, means that you can feel, you can touch both of these animals. Yang don't worry, they are very thin. Ini adalah sesi interaktif, bermaksud tuan-tuan semua boleh pegang, boleh sentuh kedua-dua haiwan ini. Jangan takut, kedua-duanya adalah sangat jinak. Okay, now let's talk about the Burmese albino python first. So for the Burmese albino python, now of course it is coming from Myanmar, and Burmese albino python actually is a very unique python. Why? South America, and a lot of them actually can be found either in Brazil or in Mexico. The one that we have right over here actually is coming from Mexico, and green iguana actually is the largest in the lizard family. But one more time, there you go. This will show that cat actually they can follow themselves very well. Kucing mampu ya mengimbangkan pada mereka dengan bagus sekali. Coming up next, Jawa, and look at that, zigzag, zigzag, left, right, walks. One more time, Jawa, there you go. This will show that cats actually goes have a very flexible body. Kucing juga punya badan yang cukup flexible. Now, Jawa will try to cross from this pole to another pole right over there, but Mr. Haikal, this is very common. All cats can do that. Something special maybe for our audience. What is going to be? Look at that. Crossing like an army. Yang means that they are capable of doing it. Masih mereka mampu ya. Make panther to climb very high. Oh, that we are right over there. Alright. Actually, all cats, they can also do that. Why? Because they have a very sharp claws, yeah, so they can climb very low. Now they will try to do the double jump through the double hula hoop. Last but not least, you got to jump through the hula hoop. We put obstacle, we put peppers around it. Come on, there we go. Our circus cat named Leo. Alright, ladies and gentlemen, there goes our mini cat show. Once again performed by Mr. Haikal together with Mr. Mazwa. Actually, we have a group of the common laboratory rats, which are normally used in the laboratory for scientific study. But over here, we prove to you that even a common laboratory rats, actually they can be trained to perform that itu pula adalah bangsa. Okey, adik-adik semua, ini apa? Apa? Landak. Okay, now, ladies and gentlemen, for your information, in Malaysia, actually we don't have any major species of porcupine. What we have only subspecies, and there are 4 subspecies of porcupine that we have in Malaysia. And this one, the Malay porcupine, tadi betina, Oli, tolong Oli, banyak sampah lah Oli, boleh? Okay, 1, boleh ya? And 2, 1 more Oli, and and 3, there you go. Alright, so over here, actually we're trying to demonstrate Indonesia. To be exact, actually they are coming from East Timor. That's why they got their name as Timorensis here. And for us here, to differentiate between male and female, actually, ladies and gentlemen, without further ado, please welcome
Aquati actually is a common water bottle. So I'd like to introduce all the performers that make our show possible. First of all, we have our performer here for today, Mr. Haidar. And we also have our second performer, Mr. Mazwan, together with our trainer, Mr. Man. And that's now we have Mr. Dulan as our trainer. And behind the stage, we have another trainer, Mr. Abu. Wah, bateri habis ke? Okay, sekarang kita nak pergi naik boat pergi Monkey Island. Oh, duduk dulu. Diorang? Mana tu lambat? Ica yang lambat. Dia yang lambat. Itu berlari. Pula. Oh, last 4.5. Aduh. 2, 6. Last station. Tu, easy. Adik, kita nak pergi naik boat. Dah tidur. Ni apa seseorang ni? Gimana? Pakai le. Pakai le. Abang, pakai. Pakai je. Merah tu budak lah. Entahlah. Jatuh nama ini. Wow, comelnya. Dia kan bau nak? Ya, banget. Kita nak pergi mana? Kita nak tengok buaya. Tengok buaya, bukanlah nak pergi Monkey Island. So, kita nak tengok monyet. Bawa pegang. Martin siapa pegang? Pakai elok. Siapa? Oh, dah lepas dah. La ilallah. Jantin sini boleh lalu nanti. Kenapa nak kena ikut jalan yang susah? Jangan ikut maju. Mati dah air. Wow. Apa yang kau wow kan? Tak ada bondo pun dalam. Apa yang dia wow entah? Rumah dia Adik wow dengan lumut ke? Mana mati? Scam. Siapa nak fikir yang berang? Oh, monyet. Jangan ni, dia jatuh atas kepala ni. Jap. Adik jap. La. Mati nak pergi digigit cek kutu. Nak tentang apa? Dia apa yang warna putih? Jangan pegang. Mati pula. Biar je. Ia makan. Dah habis. Makan. Dah habis makan dah. Ada apa yang putih? Mati berani lah. Nangis. Bangga koyum. Oi. Bangga sama dia. Zera pula. Zera berani juga. Biar je Zera. Zera relax. Salah lagi. Ada kata malam kata. Apa? Satu bang saya. Ayah. Saya nak. Biar je. Okay, cepat tak gambar. Kita gambar ni video. Okay.
Adik tengok. Kau kata monyet Pula. Dia tak makan sayur, dia makan jagung. Okay dah, jom. Move. Macam lama je. Mana? Ni yang bising tu kan? Ni yang bising kan? Siamang. Ini lah hijau. Jangan main tepi air tu. Tunggu situ. Dah stop. Abang ajak lah adik tu ke sini. So dekat Monkey Island ni dia ada monyet tupai je. So dia kecil je. So korang boleh explore mungkin dalam 5 minit dah sudah explore. 5 ke 10 minit je. Dia memang kecil je sebenarnya. Guys. Ada grup yang tertinggal ni. Bella sini. Udah betul tak? Sini. Tunggu dulu. Tadi monyet dah tersepanjang mati tu. Jap. Okay, so sekarang kita dah masuk Crocodile Kingdom. Go. Pandai ya? Alligator. Mana dia orang ni lambert? Itulah tu. Kakak, cepat. Dengar dia cakap apa? Dekat Malaysia ada 3 jenis buaya. Buaya masin, buaya jejulung dengan buaya Borneo. Okay dah, jom tengok. Buaya tak ada. Buaya dia tengah tidur kat dalam tu. Dia tak nak naik atas. Kalau tak boleh naik atas. Dia naik. Wah, dia dengar cakap Martin lah. Silau lah tapi. Cepat. Mana? Oh, tu anak dia. Yelah, Martin suruh dia bangun. Tengok tu duduk atas tu. Martin, mesti Martin buaya kan? Buaya
lah outdoor dia. Tak nampak dia. Dia gimana? Biarlah. Oh ni yang tadi yang terapung kat atas tu. Geng-geng ni tadi kan yang terapung kat atas tadi. Ya ke? Mati kakak benda. Kau cakap dengan dia. Dah tinggal. Nak kamera. Mana? Umur dia 20 lah. Budak lagi. Okay guys, sampai sini saja kita punya vlog pada hari ini. So kalau korang rasa nak bawa anak-anak korang, family korang untuk spend time masa kat sini, so bolehlah bawa dia orang semua datang ke Air Formosa Safari Resort. Kita orang dah habis. Pergi zoo dah habis. Best tak? Best. Best kan? Ada apa? Ada macam-macam haiwan. So, korang jangan lupa datang Melaka. Zoo Safari dekat Melaka. Melaka. Jumpa korang dekat next video. Bye. Jangan lupa like, share, subscribe. So jumpa lagi pada next vlog. Okay, ciao brother.